Influenza ni memang 10, 11, 12 setiap hujung tahun memang ada je. Dia kau ingat dah nak masuk raya Deepavali. Influenza ni flu lah. Dia sesama. Kau tak perlu panik pun. Bila anak kau kena influenza, dia dah kena influenza. So kau terus stokkan dia makan makanan yang menyebabkan kahak. Sebab influenza ni dia akan berkahak. Virus dia terbang, airborne. Jadi gandum, makanan daripada gandum, selain biskut dengan roti, spaghetti, pasta, makaroni, kau kena stop. Cari yang gluten free. Sebab ini penyebab kahak. Soya, dairy product. Especially yang anak-anak yang minum susu formula tu yang susah. Jadi sekarang ni yang pertama step kalau kau kena influenza, kau kena stop benda tu. Yang kedua, jangan biar benda tu lama. Sebab kebarangkalian kalau engkau tak jaga bab diet ni, daripada influenza dia boleh kena pneumonia. Macam mana dia boleh kena pneumonia? Bila kahak tu, dia makan benda yang menyebabkan kahak banyak. Kahak tu masuk dekat saluran pernafasan dia. Lama-lama dia susah nak bernafas. Malam macam ni kebiasaannya kalau demam sebab influenza, suhu dia akan naik. Nafas dia akan berat sebab suhu dah menurun. Suhu badan dia naik. Suhu persekitaran ni yang menurun. Sejuk. Jadi dia akan memekat kahak tu. Jadi dia susah nak bernafas. Jadi bila dia susah nak bernafas, macam mana cara nak buat? Kau kena cairkan kahak. Apa dia benda yang anti kahak? Anti mukus. Garlic. Ambil garlic, soft gel garlic tu kau koyakkan, kau suap kat anak kau. Okey, satu. Yang kedua, jangan bagi dia tidur dalam aircon. Yang ketiga, kau belah bawang besar, bawang merah tu, kau belah dua, kau letak berdekatan tempat anak kau tidur. Jangan banyak-banyak, pedih mata. Ini air freshener natural. Okey, settle lah benda tu. Yang demam dia kau nak treat, bagi air kelapa. Siang hari kau kerap mandikan. Demam sebab virus kebiasaannya dia akan spike bila lepas maghrib. Macam sekarang ni dah pukul 6.55. Suhu dia dah start naik. Jadi siang hari mandi 4 kali 5 kali mandi air suam. Okey. Bab diet tadi, jangan, kita tak nak dia kena pneumonia. Pneumonia ni vaksin dia pneumococcal. Tahun 2019 kerajaan Malaysia dah masukkan vaksin pneumococcal ni dalam jadual imunisasi kebangsaan. Ramai je dah cucuk pun kena juga. Aku tak ambil, aku punya bahagian kau nak ambil lah. Pasal aku anti vaksin kan. Jadi sekarang ni cerita dia macam mana kau nak lawan benda tu, iaitu dengan cara Panda. Jadi dengan cara apa? Dengan cara engkau kena jaga makan dia. Jaga makan dia tu yang penting tu. Jangan menyebabkan dia banyak kahak. Bila banyak kahak, X-ray nanti dalam apa tu? Paru-paru dia ada putih-putih. Anak telah terkena pneumonia. Jeng. Jadi itu je lah. Kahak ni garlic, madu, lemon, ini semua anti kahak. Yang kau bagi kat anak kau mana cara lah. Kau buat air sikit, kau campur, bagi dia minum. Stop semua processed food yang bukan-bukan. Nugget semua jangan makan. Buat sup kau bagi dia makan. Sup ni bagus. Sebab apa? Dia buat sup renih dengan api yang kecil. Kalau ada slow cooker, guna slow cooker. Sup tulang paling bagus. Tulang lembu, tulang kambing, tulang ayam, tulang ikan, semua boleh. Dia ada, boleh boost dia punya probiotik dalam usus dia. So dia tak payah pakai antibiotik. Sebab influenza memang tak ada ubat pun. Dia orang pakai Tamiflu. Tamiflu tak boleh untuk budak-budak. Okey? So ini protokol je lah. Ringkas. Komen. Nanti ada masa aku jawab. Assalamualaikum.